Yang berhormat Kota Baru ini. Dan saya nak sebut pada hari ini satu kejadian kematian pelajar berusia 10 tahun, pelajar tahun 4 di sebuah sekolah rendah di Negeri Sembilan. Saya mendapat maklumat pihak polis setelah mendapati pelajar ini, murid ini meninggal dunia di klinik setelah dibawa. Siasatan dibuat di bawah Seksyen 503C sahaja, iaitu kes buli. Sedangkan ini maklumat yang saya dapat. Saya bertanggungjawab atas maklumat ini. Kalau polis panggil, saya boleh pergi. Pelajar ini, saya mahu siasatan dibuat. Maklumat saya dapat, pelajar ini ditemui mati ataupun ditemui dalam keadaan tergantung dengan skaf pengakak digunakan sebagai tali gantung, dan skaf itu tergantung di penyangkut baju tandas tersebut. Guru menurunkan murid tersebut, CPR dimulakan, tak berhasil. Guru bawa pelajar ini, murid ini ke klinik, disahkan meninggal dunia di klinik itu. Adakah apa yang dibuat menteri pun tak ada, timbalan menteri pendidikan pun tak ada? Apa yang akan dibuat lagi oleh menteri? Adakah nak kata jangan kacau sekolah kami, jangan kacau murid kami? Anak rakyat mati, tuan-tuan. Rakyat mendengar. Saya mohon pihak PDRM dan Kementerian Pendidikan Malaysia memberi penjelasan segera berkaitan dengan kes ini. Sama-sama kita doakan semoga arwah dan keluarga mendapat pembelaan. Anak rakyat